Hai, assalamualaikum sahabat edukasi, sahabat Kampar, sahabat Riau semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Malaysia. Mungkin kita bertanya bersama tamu kita. Assalamualaikum. Ini dari mana kira-kira Tuan datang ke Kampar? Asalnya? Saya berasal daripada Melaka. Dan merupakan profesor dan sekarang bertugas sebagai ketua penyelidik di Institut Tun Perak Melaka. Dan kita kebanyakan yang datang ini adalah orang Melaka lah. Ini tujuan datang ke Kampar, tepatnya ke Makam Tun Fatimah ni, apa tujuannya ni tu? Tujuan kita datang ke sini adalah untuk membuat penelitian dan membuat dokumentari jejak perjalanan Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah I, yang mana kita tahu bahawa Melaka sebuah kerajaan yang besar yang kemudian telah didatangi oleh penjajah Portugis yang telah menawan dan memusnahkan kota Melaka pada tahun 1511. Dan pada ketika itu Sultan Mahmud dan kaum kerabat dia telah berundur keluar daripada Bandar Melaka, berundur pergi ke Batu Hampa, Bantayan, Pagoh, kemudian tu sampai ke Pahang. Dan daripada Pahang dia dikatakan telah berlayar semula atau balik semula ataupun pergi ke Bintan. Dan kemudian daripada Bintan dia telah membina Istana Kopak, yang dipanggil Istana Kopak di sana, dan membuat pertahanan. Malangnya di situ juga telah diserang oleh Portugis, yang mana Sultan Mahmud bertahan di situ selama 13 tahun sehingga 1526 apabila Portugis datang dan kemudian dia berundur. Dikatakan dia dipercayai mengikut sejarah dia telah berundur ke Kampar ini. Jadi tujuan kami membuat penelitian ini ialah untuk meneliti perjalanan dia. Untuk kita buat pemetaan perjalanan dia daripada Melaka sehingga ke Kampar. Yang mana ini adalah merupakan perjalanan terakhir seorang Sultan Mahmud Shah, the last Sultanate of Melaka, yang mana dia telah dikatakan telah mangkat di Kampar. Dan sebab itu kita nak buat satu dokumentari, nak buat juga buku tentang kisah perjalanan dia, strategi pertahanan dia daripada Portugis, dan juga nak memaparkan tentang kota-kota ataupun istana-istana lama yang diduduki daripada 1511 sehinggalah 1528, maknanya sehingga dia mangkat pada Iman. Ini kita tu berada di salah satu isteri, iaitu Tun Fatimah, iaitu pemensuri Sultan Melaka itu. Ini kesan untuk anak-anak muda tentang sejarah bagaimana itu? Okey, kita sekarang ni berada di makam Tun Fatimah. Tun Fatimah ini adalah salah seorang isteri ataupun pemensuri Melaka yang berjuang bersama dengan Sultan Mahmud, berperang untuk mendapatkan semula kota Melaka, dan sama-sama dengan Sultan Mahmud berundur sehingga ke hari ini. Jadi pada hemat saya, perkara yang berkaitan dengan sejarah ini yang telah pun berlaku 200, 300, 500 tahun dahulu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita hayati. Kerana untuk membina budaya bangsa, kita perlu tahu sejarah bangsa kita sendiri. Kalau sekiranya kita tidak tahu sejarah bangsa kita sendiri, macam mana kita nak membina tamadun bangsa? Betul. Kita tidak boleh bergantung sejarah kita berdasarkan daripada catatan penjajah. Kerana penjajah dia tidak akan membuat catatan yang positif atau yang baik untuk bangsa kita. Sudah tentu dia tidak akan memberikan satu lontaran perkataan ataupun pendapat yang positif yang nak menunjukkan bahawa itu adalah tamadun bangsa yang berkenaan. Kerana seboleh-boleh dia nak menghancurkan, menghapuskan apa juga tamadun bangsa yang dia jajah. Sebab itu kalau dilihat banyak ilmu sejarah yang dihapuskan sesuatu bangsa yang dijajah. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu bangsa yang dijajah itu akan menuntut bahawa dia adalah satu bangsa yang bertamadun. Ini budaya masyarakat penjajah. Jadi saya nasihatkan
generasi sekarang dan akan datang di luar sana, supaya kita menghayati sejarah. Kerana dalam sejarah itu ada perjuangan bangsa yang perlu kita lihat dan perlu kita jadikan sebagai satu titik tolak sempadan yang terbaik, supaya kita dapat menjadikan itu sebagai landasan perjuangan bangsa kita membina kekuatan pada masa-masa yang akan datang. Jadi sejarah adalah merupakan satu pengajaran yang sangat baik untuk kita, kerana dari sejarah kita boleh menjadikan bangsa kita bertamadun dan lebih kuat lagi. Siap, terima kasih waktu dan wawancaranya itu. Inilah salah satu makam Tun Fatimah, isteri pemensuri Raja ataupun Sultan Mahmud Shah. Ini ya, Tun Fatimah binti Bendara Sri Maharaja Tun Mahathir. Ya, teman-teman, kita banyak belajar lagi tentang sejarah yang ada di Kampar dan Malaysia, karena Riau ataupun Sumatera itu satu rumpun dulunya, karena kita terpisah beda negara ya. Oke teman-teman, kita tu harian menemani tamu kita dari Malaysia. Next, sukses selalu. Assalamualaikum.